Assalamualaikum. Okey, hari ni kita tengok tempat makan di Movenpick ya. Kita tengok sikit apa benda yang best. Tempat makannya di tingkat M1. Breakfast dekat sini akan bermula dari pukul 7 pagi hinggalah 10.30 pagi. So nanti kita tengok menu-menu yang ada dekat sini. Okey, dewan makan dia terletak di Al-Firdaus Restaurant di tingkat M1. Level M1 Okay, kita keluar daripada elevator ni. Ada dua side. Satu kat sini, satu kat sini. So, memang besar lah restoran dia. Ruang makan pun cukup selesa, besar. So, jangan risau. Sini ada vegetable frittata. Ni ada pelbagai makanan-makanan. Okay, kita ada sandwich. Yang ni best lah. Jemaah boleh ambil omelette. Cakap je. Nak berapa? Satu, dua.